Ini bukan ancaman biasa. Iran baru je bagi warning. Semua pelabuhan tak selamat. Pagi tadi, Jeneral Iran buat kenyataan yang sangat serius. Bukan Hormuz je, tapi seluruh teluk. Dubai, Qatar, Arab Saudi, semua terlibat. Dia cakap kalau keselamatan tak untuk semua, maka tiada siapa pun selamat. Maksudnya apa? Kalau perang terus, semua negara sekitar teluk akan terkena tempias. Tapi part paling pelik, setakat ni Amerika diam. Tak ada respons jelas, tak ada ancaman balas, padahal Iran baru je escalate situasi. Dan ini ramai yang tak nampak. Kenapa Iran berani cakap macam ni? Jawapan dia, China. Bukan China yang masuk perang, tapi China main game yang lebih power. Ekonomi, perdagangan dan sokongan senyap. Bila Iran cakap semua pelabuhan tak selamat, dia bukan cakap dengan Amerika je. Dia hantar mesej kepada UAE, Qatar dan Saudi. Kalau US terus tekan kami akan kacau ekonomi kamu pula. Masalahnya, negara-negara ni tak nak perang. Ekonomi mereka bergantung kepada minyak, pelabuhan dan perdagangan global. Kalau semua terganggu, habis. So, sekarang kita nampak 3 benda. Iran makin berani. Amerika diam. China main belakang tabir. Dan bila gabung semua ni, ini bukan sekadar perang. Ini perang kuasa dunia. Follow saya lagi for more updates, strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal, tak ada drama.